Hello gang, welcome back to my YouTube channel Syahir Aziz. Okay, ni kita buat persiapan untuk pergi ke JT untuk bergerak naik feri bergerak ke Batam. Allahumma salli ala sayyidina. Masya Allah, subhanallah. Kita sekarang berada di Taman Dinosaur Batam. Okay, di sini berbagai jenis binatang ada. So, Sofia pun baru bangun. Tadi tengok Arnab. Apa nama Arnab tadi? Kelinci. Kelinci kelinci. Dalam bahasa Indonesia kelinci, Arnab. Lepas tu kita tengok apa tu? Haiwan burung hantu. So, sekarang petang, burung hantu pun tidur petang. Jadi korang boleh stay tune lihat kita punya konten insya-Allah. No, tak masuk, tak kena. Okay, kedua tak kena ke? Ha? Singgah di Masjid Cik Ho. Dari mana di sini kita tengok sini bina dia macam budaya Cina. Jadi daripada Allah SWT dekat apa tu dekat Batam ada Masjid Cina. Tadi kita orang baru lepas pakai. Lepas tu sekarang kita orang singgah Masjid ni sekejap. Nak solat. Korang nak solat? Kalau belum jom. Kita baru lepas makan tengah hari. Kita singgah kat Masjid Muhammad Cheng Ho di bandar Batam. Di perkeliling di pesisiran bandar lah, kecil ke kampung ni. InsyaAllah mudah-mudahan badan sehat, kita dapat tempat lawat banyak tempat lagi lah. Dan tempat yang menarik, tempat masjid-masjid juga insyaAllah. Pelanggan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, nanti-nanti kita masih dengan lawatan ini. InsyaAllah. Try satu menu ni nama dia pempek. Tadi kita tunjukkan cara buatan dia dengan ni dia punya air jeruk. Air jeruk ni panggil air limau lah. Limau dia pakai macam air limau, cakap Malaysia juga, limau yang norek hijau tu, yang rasa macam limau mandarin tu. So
Jom kita makan. Okey gang, day 2 di Batam. So ni tempat pertama kita. Puas apa makan?